Saya amat percayalah. Saya amat yakin dan percaya dengan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pihak kementerian, khususnya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang beri penekanan kepada TVET ini. Selepas ini, penekanan kepada TVET Pertanian ini juga. Peluang pekerjaan untuk lepasan ini adalah terjamin. Dan kita juga sebagai agensi yang membangunkan tanah, dan kita mempunyai ataupun kita membangunkan lebih daripada 200,000 hektar tanaman kelapa sawit. Padi seperti mana yang saya nyatakan tadi lah, dalam 3,500 hektar. Dan selepas ini pun kita akan mengembangkan lagi industri padi kita ini ke Sabah dan Sarawak. Jadi peluang pekerjaan untuk lepasan TVET Pertanian ini amat luas. Amat luas. Saya percaya bukan saja lepasan ini berpeluang untuk mengembangkan kerjaya bersama dengan Felkra, tapi di lain-lain syarikat ataupun di lain-lain badan kerajaan juga yang ada kaitannya dengan pembangunan tanaman kelapa sawit dan getah juga memerlukan tenaga kerja mahir. Sekarang ni seperti mana maklum, sekarang ni kita terpaksa untuk membawa pekerja-pekerja daripada negara asing untuk kita laksanakan kerja-kerja di kita punya sektor perladangan khususnya. Tapi saya percaya dengan kemahiran yang kita bagi, dengan pelatihan, dengan apa juga yang akan kita provide kepada peserta-peserta ini, mereka ini, lepasan ini akan dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik lah, di samping menjamin kerjaya mereka lah. Sebab kita ada satu tanda aras lah, satu aras gaji minimum nanti untuk kita tawarkan kepada kita punya lepasan TVET Pertanian ini.